Okay, hai, Assalamualaikum semua. So, hari ni kembali lagi dengan rancangan untuk review makanan. Okay, so hari ni kita nak review apa? So, kita nak review spicy chicken burger yang baru dekat peminat tu kan. Okay, so kita akan review ni. So, ni sejuk lagi tau. Tadi ni. So, kita panaskan lagi. So, sekejap lagi kita panaskan, okay? And then kita akan review juga power onigiri. Itu grilled, aku beli yang grilled teriyaki chicken. So kita akan review benda ni sekejap lagi, okay? So kita kena panaskan dulu kedua-dua ni. So kita panaskan. Okay guys, so Fatah dah panaskan dah. Okay, dah keluarkan daripada plastik, masuk dalam microwave selama 2 minit. And then ini Fatah panaskan juga sebab tadi dah sejuk, kita buka tangan. So macam kita rasa, macam mana rasa dia burger ni, and then yang baru punya onigiri ni. Okay, so ni panas lagi tau untuk ni. Taklah, kita buat macam ni. So ni dalam dia macam ni. Okay, rasa. So dalam dia ada cheese, ada ayam yang crispy tu. Ni korang boleh tengok. Okay, so Fatah dah tadi. Burger ni tak pedas pun. Bagus lah. Buat Fatah dia ni tak boleh tahan pedas sangat. Okay. Tapi rasa dia sedap. Tengok dalam ni. Panas dia. Ada sayur macam kobis macam tu. Ada cheese, ada sos mayonnaise. And then ada crispy chicken. Lebih kurang macam ayam KFC kan. So roti bijan. So itulah dia aku boleh bagi adalah rating untuk burger ni adalah 7/10 sebab aku dah biasa rasa KFC, McDonald's tu semua kan. Okay, so aku rasa macam sama je lebih kurang, cuma yang ni tak pedas, ayam dia tak pedas. Okay, so sesiapa yang tak suka sangat makan pedas, really recommended for you guys. So aku bagi tahap kepedasan tu 7/10. Tak terlalu pedas sangat, sedap 8/10. Okay guys, so kita pergi pula kepada makanan yang seterusnya, iaitu onigiri grilled chicken. Dalam ni pun ada cheese juga. So kita nak try macam mana rasa dia sedap tak. Okay, so okay, so untuk yang ni aku boleh bagi range rating dia dalam 6/10 sebab bagi aku rasa ayam dia tu biasa-biasa je lah. Okay, so dia bila dia makan dengan cheese tu dia rasa sedap, and then but there's no different dengan yang sebelum ni punya yang sushi palutan ni kan. Aku tak tahu apa benda bahasa Jepun dia, aku dah lupa. Dulu aku ingat sebab dekat dulu waktu kecil-kecil ada jual dekat sekolah aku, tapi ni aku dah lupa apa dia punya nama tu kan. So aku boleh bagi rating 6/10. Okay, ini untuk grill punya. Lagi satu ada yang pedas, tapi aku ni jenis tak makan pedas sangat sebab aku ingat tu pedas. So sebab tu lah aku try ni. So overall it's okay. Dia sedap untuk korang makan.
but tak pedas. Okay, dia memang tak pedas lah. Yang ni yang aku ambil ni. And then cheese dia ada dekat bahagian bawah tu. So kita kena makan yang kat bahagian bawah dulu, baru rasa cheese dia tu secara menyeluruh. Okay. Okay guys, so itu je makanan yang aku boleh review kat korang. Itu 2 je baru yang aku setakat ni yang aku boleh review. Okay, so lepas ni kalau aku nak review beberapa makanan lagi, aku akan share dekat YouTube. Okay, so jangan lupa subscribe, like and share, dan komen down below untuk video apa lagi selain review makanan yang korang nak aku buat. Okay, so maybe next video aku akan ceritakan pengalaman aku kena sihir. Korang tahu tak sihir? Sihir yang buat-buat jahat tu lah kan. So aku akan ceritakan pengalaman aku kena sihir tu. Because this video santai-santai je untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Okay, so jangan lupa like, share and comment, and don't forget to subscribe untuk bagi aku semangat lagi buat video lebih banyak. Okay, so itu je untuk this episode. Okay, so just that. Bye bye. Assalamualaikum.